tahniah kepada TNB tiap-tiap hari. Boleh dikatakan hampir 1,500 orang yang datang untuk berbuka puasa di sini, solat tarawih, moreh seperti mana kita lihat di belakang. Begitu meriah sekali dan disediakan segala kelengkapan termasuk tempat anak-anak boleh bermain sambil mak bapak sembahyang, tempat anak-anak pun terjaga. Ada sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga pusat tahfiz. Jadi inilah sebahagian kadang-kadang orang tak sedar betapa mereka melaksanakan apa dikatakan CSR yang memberi balik kepada masyarakat, komuniti kita. Apatah lagi, majoriti yang datang sini adalah di kalangan student.